pergi bersihkan rumah Gambang. Hari ni 28. Hari ni 28 hari bulan. Baju ni dah basuh Nanti kalau korang tengok video yang balik Kuantan baru ni, jangan kata baju tak basuh. Baju ni dah basuh. Hari 28. Baju tu pakai 25. So now kita nak pergi cuci rumah Gambang. Tapi sebelum tu kita nak singgah Cowboy dekat sebelum sampai rumah Gambang. Nak beli racun rumput kan. Lepas tu tengoklah apa lagi. Oh, penyapu rami. Jumpa sekejap lagi. Kita orang baru sampai rumah Gambang. So tadi kita orang singgah Cowboy beli barang untuk kemas rumah. Jom kita unboxing. Lapik kaki. Ada baldi air, baldi untuk lantai sat lagi, extension wire, berus toilet, pakit sampah, kerusi, penyapu rami, wire, berus toilet, pakit sampah, kerusi, penyapu rami, penyodok sampah. Ni untuk sental dekat luar. Lepas tu dalamnya ada kain, ada korok, ada cuci. Ni WD-40. Lepas tu ni apa, penyangkut, sarung tangan, ubat ni. Lepas tu nasi lemak. Yang ini kita ambil kat rumah mak tadi. Itu je. Jom kita kemas. So this is before. Bersepah. Nampak semua benda. Habuk semua banyak. Kita dah kemas tapi kat bawah je. Sebab dah tak larat sangat. Kita datang kat sini bersihkan belakang kan. Sekejap tunjuk belakang. Itu yang termampu kita orang buat. Selebihnya tak mampu. Tak larat dah. Itu dah mop nampak. Lepas tu tinggalkan kapet dekat sini. Belakang tak atas tak larat dah. Nantilah. Lepas tu sini je lah. Dah gelap dah. Senang. Nak buka pun tak larat. Senang dah nak balik dah. Dia bawa ni kereta keluar, kuncinya mana? Lagi satu sebelum tertinggal. Rumput. Dah clear. Tadi dah macam alam perak lah. Hutan belantara. Hutan belantara. Harimau pun boleh duduk kat sini. So now kita dah settle. So now nak balik. Nak pergi makan. Dah lapar. Penat. Bye rumah. Nanti kita datang lagi. So ya Allah, tudung. Nak kena ni lah beli apa toilet punya rack tu kan, supaya boleh letak shampoo apa semua. Kita orang sekarang ni tak shampoo dekat atas, dekat tempat tingkap tu, ya, para tingkap tu. Kita orang letak kat situ. So nanti nak kena beli. Abang rasa dekat tepi tu abang nak letak macam batu lah, batu kecil-kecil. Batu? Mahal lah batu tu. Kalau nak letak batu pun boleh je. Tapi kalau abang nak letak batu tu, abang mesti kena gali balik tanah tu. Lepas tu yang macam buat yang macam orang nak tanam, letak rumput kapet tu kan. Lepas tu kena beli yang, kan orang kalau buat rumput kapet kan dia ni balik, dia korek balik tu. Lepas tu dia orang letak pasir apa entah. Lepas tu dia orang letak yang macam yang lapik supaya rumput tak naik tu. Lepas tu baru dia orang letak atas batu.
Faham? Tapi benda tu kita boleh beli je dekat kedai pokok-pokok tu, nursery tu. Diorang jual. Bagi je tahu apa kita nak buat. Sebab bang cadang nak taruh batu sikit kan, macam nak buat waterfall. Jom. Ni semua idea adik ni. Letak waterfall. Tapi bukan waterfall kan. Naikkan batu ni atas tu. Lepas tu panggil orang buat yang air mengalir tu. Hula. Macam nak buat waterfall Bukit Nanas. Macam tu. Gepak kau. Lepas tu anak buah datang, dia kecepak dia main air tu. Aduh. Kita nak order celup tepung sata, kita orang dah ambil dengan apa kopok leko. Ramai gila orang. Kita orang sekarang berada dekat TC Teluk Cempedak. Kita nak jalan tapi ramai orang kat sini. Terlampau ramai sangat orang. Muka kepenatan semalam pun tak hilang lagi. Tak main people. Ramai sangat orang. Ingatkan tak ada orang. Sekejap ada budak tu dia banyak komplain tau. Aisyah. Ya, budak banyak komplain. Pergi TC, jalan satu round, lepas tu balik. Buat apa tu? Saya tak ada benda nak buat. Mama yang ajak. Mama ingatkan nak buat video, tapi tak tahu pula seramai ni orang. So tak selesa nak buat video. Gitu. Mak dengan abah kat belakang. Dah hilang. Tak ada. Kan dah hilang. Ramai orang Melayu. Buat cuti panjang tu. Ramai gila orang. Kita orang decide nak pergi minum. Nak pergi bandar. Pergi minum kat bandar. Nanti kita sambung. Kita orang tak boleh lama-lama kat DC sebab terlalu ramai orang. Kalau pergi toilet dia pun tur. Senang kita nak pergi minum dekat bandar. Tak jadi nak lepak dekat DC. Too crowded. Minum dekat bandar. Pergi check tempat yang okey sikit kan. Kita orang tengah minum di Zeus. Zeus apa tadi? Jalan apa? Jalan Tun Ismail. Tadi kita orang pergi TC, tapi tak best nak buat video dekat situ sebab terlampau ramai sangat orang. Lepas tu bila kita cari tempat duduk pun memang pack gila. Akhirnya kita melari ke sini, melepak dekat Zeus Coffee, bawa mak abang minum kopi sambil layan. So mula saya nak balik hari ni, balik KL, tapi tak jadi. Semalam kita orang dah kemas rumah Gambang yang korang tengok video yang tadi. Lepas tu dia kan nak balik hari ni, tapi tak jadi sebab tak larat. So kita orang balik besok pagi. Sekejap kita sambung.
Hari ni 30 hari bulan. So kita orang nak balik KL dah. Baru keluar pada rumah mak abah. Tapi kita nak singgah pergi beli sandwich. Sandwich tu sedap tau, tapi sandwich tu simple je tapi sedap sangat. Tak tahu kenapa. Kita nak beli satu set. Lepas tu baru balik. Kan Syah? Kita orang stop dulu dekat INR toilet. Lepas tu beli mangga, temikai dekat Aisyah dengan air dan coklat. Tadi kita orang berhenti dekat kedai kopi Asuh Kopi dekat Jalan IM 7/4. Kita orang beli club sandwich dengan teh ais bungkus untuk Aisyah. Senang. Ni dia punya sandwich dia memang sedap gila, sedap babas. So kita beli yang ini, dia punya sandwich ni dapat sekali dengan fries satu pack. Now kita nak balik KL dah, on the way. Tak tahulah kalau kalau kita orang ada stop somewhere ke apa ke, nanti kita akan ni apa ladang pisang, kebun pisang, ladang pisang, kebun pisang. Okay, nanti kesambung. Hai korang. So hari ni 31 hari bulan. Kita orang dah balik daripada Kuantan semalam. Memang tak sempat nak buat video apa pun, menutup pun semua. So kita sambung hari ni. Hari ni kita orang nak pergi rumah nenek, nak beraya kat rumah nenek. Sebelum tu kita orang akan ambil mama dulu. Lepas tu baru kita pergi rumah nenek. Hari ni nenek masak. Kita tengok nenek masak apa hari ni. Jom. Sibuk je yang belakang tu. Kita nak sampai dekat rumah nenek. Tak tengok tak? Rumah nenek tinggi gila. Tak tinggi, tak sok hidup je. Asal kata nenek solat tu. Dah, tapi dah. Dah. Ada yang dia mandi. Dia kecil dia kata, tapi tak apa. Kita orang masak rendang semua tu. Last kali Kering tu lawas baru kita gaul. Tak mau dia kan. Makan dulu. Rumah nenek kat tingkat atas sekali. So pemandangan dia macam ni lah. Bangun pagi, tengok hutan. Bawah ada swimming pool. Nampak? Bawah ada swimming pool. Aaron. Ini namanya Aaron. Si gemuk buntut. Dia ada minor, tak tahu lah, dia ada minor operation ke apa ke, tak tahu. So doktor pakaikan dia ni. Sotek Aaron. Ting. So kita orang dah habis makan, kita orang dah lepak-lepak, kita orang dah minum, kita orang dah makan macam-macam. So now tengah tunggu nenek dan mama siap sebab kita orang nak pergi minum petang pula. Nak pergi minum petang pula dekat caravan. Kita orang nak makan apa manis. Makan angin tu Aisyah. Tapi kat luar dah bunyi gurau macam air nak hujan, tapi kat luar terang lagi. Tak tahu lah, kejap lagi kot. Mungkin lewat-lewat petang sikit nanti baru hujan kot.
So, tak ada apa pun yang menarik tentang video ni. Just Nak pergi tengok. pergi cepat. Just santai-santai je. Macam tu je. Pergi belanja rumah nenek. Ni rumah nenek. Rumah nenek ni best sebenarnya. Dulu kita hampir-hampir beli rumah area sini juga. Tapi ejen tu kata kita cuma lambat 5 minit sahaja. So kita cakap juga dengan ejen tu kok kalau ada orang tu yang before tu dia nak cancel ke apa ke ataupun dia punya loan tak lepas ke apa ke kan. Tak ada khabar berita. Rumah sini best sebab rumah kat sini rumah nenek ni penthouse. So yang jual dulu tu pun penthouse juga. Dia best because sebab dia ada rooftop garden. Setiap rumah penthouse tu ada. Dia yang macam ingat nak beli. So dekat atas sana rumah dia 2 tingkat. Yang kat ruang tamu yang kita duduk ni dia tinggi tau. Lepas tu dia dekat yang sini ni dia ada macam balcony kat depan tu. Tak boleh tunjuk sebab ada baju bersidai kat situ. So itu sahaja untuk kali ini. Mungkin kita akan jumpa di next video. Kita ada juga perancangan nak balik Kambang sekali lagi. So kalau ada, kita buat video lagi. Okay? Mesti boran. Mesti bosan kan tengok video Kambang tu. Muka penatnya. Nak kena pergi facial. Dah itu je. Bye.